gimana nih, Wi? Wi? Kubur sudah masa lalu yang berlalu. Coba aku motor monitor ketua, anggota mau lapor ketua, konfesi lagi gacor ketua. Yang ini mau nih kami orang Tegawut itu. Hari ini kita nak pergi kandang lembu, guys. Mati dah. Gimana nih, Dek? Malu abang, mana Hah? abang Ian ni? Hai. Gimana? Nih lori ni. Nak pergi tengok. Naik, Wi naik, cepat. Abang. Saat ini ku merindumu dan bintang malam berkedip mesra melihatku. Timur ke barat, selatan ke utara, berjejer pulau-pulau mata yang Kita gerak ke kawasan sawit dan kandang lembu. Ini dia jalannya, guys. Okay. Ini semua dikelilingi sawit ni, guys. Inilah kandang sawit. Kita akan jumpa lembu. Air. Habis di tangan dia dulu habis. Tangan dia. Mana ada air? Kejap. Kotor ni lah. Tu, dia naik lori ke, Dik? Kejap ya. Lori. Itu kandang lembu, guys. Okey, masuk kandang ya. Masuk kandang lembu-lembu. Masuk. Oh, ramai. Datang. Balik. Mari. Jalan balik. But the voices in my head go. Let the play begin. Balik. Diam ya, tunggu papa panggil. Anak hitam tu. Ha, Anak yang itu. Anak benci yang hitam tu. Tu. ini hitam tu. Hantar. Ibu dia lain ada merah. Duduk. Anak hitam mana ni pun nak beranak ni. Ui, tak sakit kepala dia. Dia suka. Oh. Dia kata akan lalat kan. Semua ni ada di sana ni. Anak-anak. Sana, tinggal sana lagi. Anak kecil-kecil. Hitam tu benciknya tu. Jantan. Anak yang ibu satu tak nampak sini. Tanduk bengkok tadi tu betina lah. Betina lah. Mana dia tadi? Tu. Aduh.